Alright, Assalamualaikum, selamat datang ke another episode of Rugby Syndicate Podcast bersama saya Rod, armchair commentator, bersama-sama another armchair commentator besar dan juga Captain Malaysia Shah. Hari ini another special guest. Of course, every guest on Rugby Syndicate Podcast is special. Daripada Rata Rascal Mijan, ataupun nama cikgunya Mizan. So nama cikgu betul lah. So Semizan lah. Kalau among players Semizan lah. Semizan. So Rata Rascal ni, just to give a back story, adalah team Touch FIT Touch, di mana I think 2 months ago lah, and aku saksi hidup again, aku ni saksi hidup banyak event. Dia cross path banyak kan. So masa tu Selangor Touch Fiesta, kebetulan masa tu Big Valley Media, aku punya company, kita orang buat the live streaming. So it was the under 12 girls punya final. Rata Rascals main dengan KL Saracens, a team yang dah well established lah. Rata Rascals aku tak pernah dengar sebelum ni. Aku tahu-tahu team mana ni masuk final. Lepas tu kejap lagi yang paling best ni for me lah, yang aku rasa terharu at the same time, this is exclusive on aku sebab masa tu, sumpah aku sebab gila. Masa dia menang, aku sebab, aku cakap this is a feel good story yang aku dah lama tak tengok in rugby lah. And okay, of course it's touch kena dengan rugby. Okay, it's bola lonjong lah. Jumpa masa first aku jumpa Rod dekat press conference. Press conference. Masa tu press conference. Pergi press conference tu, saya nak support Ahmed kan. So jumpa Rod, tanya, masuk live nanti ni. Dia live ni. Macam excited lah nak pergi, nak join tournament tu kan. Yes, and then masa tu aku macam begitu orang terasa tak ingat juga kan. Kita jumpa banyak orang masa tu kan. So masa tu final, and then masa tu cikgu-cikgu ada, I think some ladies, and then parents. Masa tu I think one of the backbone of the team is the parents lah. Parents punya support banyak gila parents. And then tak silap aku parents aku pun tak sure cikgu ke parents tu cerita lah, team ni hari ni setahun, team ni first time masuk final, team ni kita orang tak ada padang pun. Tak ada padang team yang tak ada padang. Lepas tu training, tim sekolah ni tak ada padang. Lepas tu training dekat court, badminton court, and then kadang-kadang dapat pergi padang. So aku rasa faktor tambah-tambahan yang menyebabkan aku rasa this is a feel good story yang aku dah lama tak dengar, or probably susah gila nak dengar in our rugby or touch scene lah. So bila dia menang tu, aku suruh aku punya cameraman, kita orang ada live cameraman, which aku tak control masa tu, tapi kita orang ada social media punya cameraman. Aku suruh cakap situ Nazim dengan Black, aku punya cameraman, okay guys, cover ambil banyak. So yang buat video tu aku buat claim sikit. aku rasa again, I felt that story macam ni memang once in probably 10 years, once in 20 years lah. Memang susah lah dapat. And reflecting back looking back, kau masuk final, and aku rasa sekarang ni korang masih lagi dapat merasai kehangatan kemenangan tu kan. Kau boleh reflect balik tak hari kau menang tu, macam mana korang go through that day. Lepas tu kau dah melalui that tournament, kau memang expect ke nak masuk final. Rewind lagi, macam mana team tu ada, so aku excited nak tahu. Leading up to that tournament, so macam mana, apa proses kau, apa yang berada dalam kepala otak kau ni? Ni fokus on that tournament lah. Kalau on that tournament tu, kita memang, aku dapat info tu daripada social media je kot. And then dapat tahu, and then sebenarnya tujuan asal team ni, aku nak bantu budak-budak yang dapat PAJSK tau. PAJSK ni something yang kalau kau nak pergi sekolah MRSM, SBP kan dia perlu kan. Dan kita tolong, that's why aku tubuhkan tim lelaki. Kita tubuhkan lelaki. Okay. So dalam untuk tournament tu, kita orang target untuk lepas grouping sebenarnya. Sebab SKS GTR, and then we got Empress. Kita ada, kalau dalam touch ni kita ada BD, Pink Blitz, semua yang dah well established. Apa tadi? Pink Blitz Bukit Damansara. Aku in the scene tau. Anak-anak. So
target kita orang nak lepas grouping je sebenarnya. Tu the main target. So cakap dengan orang kuat di sebalik sebenarnya ada lagi seorang coach, Amir Farhad. That one tu memang sebenarnya dia yang banyak dengan tim ni, dia yang banyak. Kita orang memang berdua yang buat. So untuk penubuhan pun memang dia. So untuk cakap dengan dia, aku tanya dia, "Man, so apa kita punya target?" Target kita lepas grouping. Mula lepas grouping untuk U10, U12 lelaki dengan U12 perempuan. Tapi hari game tu U10 main dulu tau. U10. So hari Jumaat tu U10 dengan U12. U10 aku main first game teruk yang kena bantai dengan tim Star Pixie tak silap. Ini U10 lah. And then second game aku tak tahu dari mana datang. Kita orang ada satu game kita lawan BD Pink Blitz. Tahu betul. Besar tahu lah. Dia memang tim dia dengan sprinter dia, dengan dia memang pakai winger yang pergi kan. So budak aku kalau kejar, macam tengok je lah, patah balik. Kita buat baru. Kalau budak dia dah lari, kau patah balik lah, buat baru. Tapi game tu budak aku cover yang dia orang tak ada try tau. Dia orang tak masuk pun kita orang punya 7. So aku macam, korang dari mana datang korang punya semangat ni? Aku punya winger kecil ni tim yang U10 lah. Tak, ni U10 nak cerita U10 lah. Second game diorang. Second game diorang. And then start daripada tu aku cakap dengan U12. Budak U10 kita dapat nombor 4 dah lepas grouping, banyak menang. So aku tak nak, aku nak korang lebih daripada ni sebab kau dah lama. Sebab U10 ni macam baru lagi. Kalau sebab U12 aku ni macam first batch lah, first batch dari terus sekali. So aku cakap aku nak lebih. First game aku punya captain JC hilang Jaga budak-budak itulah cabaran-cabarannya. Yang U12 tu. Captain JC tak bawa hilang. Tim lelaki. Perempuan. Yang champion. Okay, tim champion tu. Okay, right. Sir, Fatin JC dia hilang ni semalam. Aku macam ya Allah. That night malam tu pukul 5 pagi aku bangun. Pagi tu lah pukul sebelum game kan. JC dia semalam kat mana tau ni, second day tu JC aku. And then aku macam, apa lunda nak datang ni. Tu aku cakap, sebenarnya aku botak ni sebab dia orang. Aku cakap macam tu, apa jadi kalau dia orang menang aku nak botak. Nenek aku kalau dia orang champion aku nak botak sebab second day tu dia orang dah lepas lah. Tapi JC hilang ni. Tapi nak ceritakan tu, dia orang punya semangat lain macam lah. Aku duduk kat tepi padang dan aku ada satu point tu aku tak pandang dia orang. Dia main kat belakang aku tak tengok. Sebab yang kita orang lawan tu macam KSR Rasen. Sebelum tu kita ada lawan, aku tak ingat yang semi tu, tapi semi tu tim ni juga. Tim yang kuat juga. Tapi dia orang main gameplay tu memang cantik lah, cantik. Aku macam tak tahu dari mana datang lah. Tapi kalau sebelum game memang aku akan ni. Cuma that game tu Amir tu lah yang banyak bantu aku sebab aku jadi ref. At the same time kalau tournament aku jadi ref. So bila jadi ref tu yang macam aku nak kena jaga ni sekejap, kena lari-lari kan. Tapi Amir yang banyak encourage dia orang untuk menang tu. So diorang daripada under 12 sebab tadi kata first batch kan yang tu. So diorang daripada dah berapa tahun? Setahun. Kita orang start bulan 8 tahun lepas. So memang budak-budak tu pun tapi the best aku rasa diorang jadi macam diorang boleh main ni. Aku join 2 tournament yang U14 tau. Satu Cobrat, satu KSR Rasen. Dia ada tim tarik diri last minute. Dia offer aku pergi. Tapi kita asyik lantak langgar lah kan. Exposure lah. Tapi time tu diorang U11. Tapi diorang main dengan U14. Kita orang lawan TKC. Kalau level sekolah menengah TKC. Diorang memang ni lah. Kita orang lawan TKC. Kita orang KSR Rasa yang U14. Memang lauk lah. Memang lauk. Kena bantai teruk kan. Tapi tak apa. Cakap this is experience. Exposure gila tu. Very good exposure. Lepas tu tak kena bayar pula. Memang masuk lah. On kan. Memang on lah. Sebab yang aku ingat memang betul. Yang Cobras pun kita orang main U14. Memang main bawah 14. So pendedahan tu daripada awal lah. Daripada maksudnya nak join U12 masuk kita tak kenal lagi. Tak kenal SKS. Tak kenal apa Pink Blitz apa semua tu kita tak ni kan. Tapi nak jadikan nak cakap dia punya yang mula-mula tu memang kita join tournament yang bedal lah. Ada friendly, okay jom. Biasa SKS lah. Antara one of the panel SKS yang kita ngam lah. Maksudnya every month kau masuk tournament ke apa? Dia tak juga. Tapi very active lah. The team is very active lah sebenarnya cerita lah. Friendly lah, banyak friendly. Sebab SK Seri Permaisuri tu dia selalu juga Empress lah. Empress tu dia selalu buat friendly. And then BD Pin Blitz. But diorang di Padang.
So kita kena gunakan dia orang padang tu. Tapi tu yang penting sebab kalau kita training dekat tempat sempit ni, aku buat budak aku mula-mula, betul dia orang main betul-betul kat wing belah kanan je. Belah sini bukan main kosong. Dah biasa kecil. Sebab dah biasa kecil. So aku cakap dengan Amir, kita tak boleh, kita kena cari padang. Kita kena bagi dia orang satu pendedahan yang kau main rugby ni kena main sampai ujung. Bukan setakat situ. Kalau tengok mula-mula game, ya Allah, menyumpah kan. So macam engkau sendiri kan, kau involved dalam coaching. So apa background kau dengan rugby ni, macam mana, ataupun kau dah meaning ada transition ke daripada tackle ke feet touch ke? Sebenarnya ni cerita sini habis sini lah. Tak habis ni. Cerita sini tak habis ni. Ada ni. Okay, aku last batch yang main touch MSSM 2004. 2005 dia dah start Rimau. Oh, okay, sekarang kan MSSM betul Rimau. Betul. Rimau. Okay, aku 2004 aku main touch dekat Terengganu time tu, main Pahang. And the best part dia nombor 3. Walaupun aku sub entah lah, tapi nombor 3 MSSM. Last game lawan Johor mana tak ingat. Tapi last satu, and then dia cakap next year kita dah tak ada touch tau, kita main Rimau. Tapi aku cakap lantak lah sebab aku bukan dah sekolah menengah, aku dah tak main touch kan. So dia start Rimau. So aku last batch yang kat Malaysia ni yang kat Malaysia yes, proud betul. Kau penutup lah kiranya. Last yang tu memang last dapat 2004. 2005 dia dah main Rimau. So adalah basic tu kan. Cuma and then main tackle, aku main tackle juga. Okay. Aku ingat Rod cakap main UiTM Segamat 10. Segamat 10 Aku last main tahun 2016. Ni tercabut. Selokit. Last aku masa tu kau belajar lagi lah 2016 tu? 2016 dah habis belajar. Oh dah belajar lah. Zaman-zaman Habis sekolah rendah tu, sekolah menengah main rugby. main Di mana? dekat sekolah menengah kebangsaan Keratung. Aku tak belah. Oh, Keratung Pahang. Faham tak? Itu line kita. Kita orang dulu kan malu main Pahang. Kita pun jumpa di Pahang. Aku biasa lah dengan budak-budak Felda Keratung. Felda Keratung tu. Kecil dunia. Aku frust masa darjah 6 tu dapat selection sekolah sukan. Tak dapat. Aku macam nak pergi sekolah sukan kan, sebab kita main MSSM nombor 3 kot. Walaupun sub kan. Tapi aku pergi selection dekat sekolah seberang Temelur. So tak dapat. So macam frust, aku dapat asrama Felda tak pergi, dapat projek bola pun tak pergi. Oh, tu frust tu. Dia bukan sekolah sukan. Dulu kalau kat Pahang dia macam ada sekolah projek. Sekolah projek bola kat mana Rompin mana aku dapat tak pergi. Macam alah aku duduk Keratung lah. Tapi main juga. Lepas tu form 4 aku kena buang sekolah. Dia nakal, bukan jahat lah. Okay, biasa. Sebab tak datang sekolah. Form 4 aku kena buang sekolah. Aku pindah bantu sekolah sebelah, Bantul Razak, Bantura. Keratung pergi Bantura. Sebab aku pergi JPN, dia cakap tak boleh sekolah yang sama. So pergi sekolah sebelah. Aku pergi sekolah, aku tengah main bola. Tengah main bola, Cikgu Syakari datang kat aku. Dia tarik baju aku. Tarik pergi padang sebelah. Padang bola, padang rugby. Kau main rugby kan? Tak, saya tak main rugby. Sumpah kau jangan tipu aku kenal kau. Sebab masa kat sekolah Keratung tu aku main rugby. So dia kenal lah. Dia cakap, saya tak nak main rugby cikgu. Tak boleh, kau kena main. Kena paksa. Sebab time tu sekolah Bantura tu tuan rumah. Tapi aku main juga sebab masa tu macam malas dah nak main kan. Tapi main juga aku sampai nak kena pukul lah dengan sekolah lama. Betul. Dia cakap aku pengkhianat baik. Habis tu situ zaman budak-budak kan. Zaman remaja yang. Kenapa macam mana dah kena buang? Siapa suruh buang aku? Itu pengalaman every bit of the experience tu menjadikan. Betul. Menjadikan seustad. Bagi aku the key takeaway is walaupun kau kena buang sekolah, kau masih boleh jadi ustaz. Ada satu lagi cerita. Salin, ada cikgu Salin. Aku pergi sekolah tu mengajar. Sekolah yang buang kau tu? Sekolah yang sama. Okay. GPK tu ada lagi ada pandang je kau tu bawah. Macam mana kau boleh jadi cikgu lah? Aku cuma tu dulu Pisam. Time tu aku ada diploma tester tu. Saya ada diploma tester tu. Tapi kena ajar tu kerja aku pendidikan Islam time tu. Tapi dia macam mana kau boleh tak pas. Tapi aku dia jenis tu lah. Macam cerita Muhabbatin datang. Ustaz 2 kali lagi. Masuk sekolah lama kan, jadi cikgu. Aku pergi sekolah lama je cikgu. Kau macam jam kan. Ada cikgu sampai jangan tanya aku macam mana kau boleh jadi cikgu. Tak tahu rezeki. Jangan tanya macam mana. Aku balik tu
harapan aku aku nak hidupkan balik rugby tau sekolah tu. Tackle kan. Tapi dah tak ada budak lah tu. Budak dah tak nak. Masa tu tahun 2016-17 tu kot. Diorang 17 macam tu. Diorang banyak more on bola. So team rugby tak ada. Dan tak ada cikgu yang nak handle team kat situ. So daripada Pahang tu macam mana boleh berhijrah ke KL ni? Oh tu aku sama belajar kat KPTM. KPTM KL. Ada team rugby aku main juga. Tu yang tu antara yang dah last lah. Yang tu pun aku dislocate. KPTM mana? KL. Oh, Maksud antara KPTM kat Bangi time tu. okay. Tu pun aku dislocate aku macam. Dislocate. Aku tak pakai lah. Bau aku dah tak boleh pakai. Last patah ni, collarbone patah tu terus. Angkat boleh. Tapi tak boleh pusing. Aku pernah menyarap bersin tercabut. Just tapi Boleh masuk sendiri Kronik sangat tu. sebab aku pernah tanya kan, tapi apa bila-bila ibu malas lah nak update. Mahal. Tapi yang UiTM Sekamat tu best kat game ni. UiTM Sekamat. Sekamat 10 best. Sekamat 10. Tapi aku main tu dengan budak-budak All Boys Keratong lah. Sebab Tahun bila main? 2016 2016 yang tu. Tapi budak-budak All Boys tu diorang ada sejarah agak rugby diorang kan. Sebab aku budak Keratong tu dia main kat stadium MBPJ ke apa lah. Aku main Sekamat 10 tahun bila? 2003. Dapat macam ini zaman 3 merangkak lagi. aku dah jadi 5. Member baru nak main rugby sebelum tak sebelum tukar rugby rebound. Rugby limau. Last batch. Anyway, apa cakap pasal aku rasa very interesting aku punya sejarah ni kan. Berbalik kepada touch rugby tadi. And touch rugby yang Selangor Touch Fiesta was the first tournament yang aku attend. Sebelum tu aku dah pergi tapi mungkin like 1 hour 2 hours tengok. Aku tak terlibat langsung lah. Kali ni terlibat as the media for the tournament and whatnot. Dan aku tengok sendiri lah. One thing yang aku kurang gemar, some, not all, some tu maksudnya probably like 10% of parents ataupun coaches yang duk joget kat tepi macam. And kalau cerita aku tak nampak kat korang. Aku rasa mungkin sebab kau takut parents banyak nak maki budak. I don't know lah. But aku nak dengar kau punya thoughts juga. Probably korang dua. Kau as a parent juga kan. And probably kau ada coach budak-budak. And kau as a coach. Yelah sebab budak-budak ni 12 tahun kot. 11 tahun kot. Lepas tu sekejap lagi kau maki-maki diorang as if diorang ni dah sampai umur dan boleh terima apa yang kau cakap ni. You get what I mean not? So aku nampak tu aku tak gemar sangat. Of course not all, some. But okay, let's see your thoughts lah. Aku macam ni kan, kalau marah budak aku cakap dengan Amir dengan aku punya coach kan. Kita boleh marah dia orang ni masa training je. Masa game kau nak marah tak guna. Sebab at that time, contohlah first game, dia main teruk kan. Main teruk tu kau maki dia kan, kau marah-marah dia, kau ni main tu kan. Second game dia tak nak main tau. Sebab budak ni mindset dia kadang kan macam, so aku cakap dengan Amir, masa game kita tak boleh marah, kita boleh fix je. Fix tu pun kita ni. Cuma ada satu case masa game tu, aku punya captain juga si Fatin tu banyak masalah. Dia pergi baling bola dalam touch, kita tak allowed untuk buat something yang macam Kita simpan bola. So kalau kau kena touch ke ataupun dah turnover, dia just baling macam tu. Ni dia hempas. So ref marah dia kan. Dia keluar tu, itu aku marah depan mak dia. Terus terang aku cakap Fatin, aku tak suka apa yang kau buat. That one is rude. Aku tak suka. Aku nak budak aku disiplin. Kau menang, kalau kau menang 10 try sekalipun, tapi kalau perangai kau macam ni, aku tak ambil kau. Dia nangis lah. Aku tak pernah nampak dia nangis. Sebab dia jenis dalam badan tengah training, gelak-gelak tau. Tapi hari tu dia nangis tau. Dia ada seorang yang macam tu kan. I cannot imagine. Amir tu lantik dia jadi kapten sebab nak bagi dia berubah. Sebab dia memang main-main kan. Tapi hari tu aku marah betul depan mak dia. Dia nangis. Tak kira kau nangis. Sebab apa salah? Aku tak nak kau buat. Sebab benda ni kau kena ada disiplin tau. So aku nak marah kau punya gameplay sebab kau main dah okey kan. Tapi perangai macam ni aku tak nak. Attitude yes. So berbalik kepada tadi berkenaan dengan ni, aku pernah cakap dengan parent dulu. Parent aku memang betul-betul sebelah telinga aku pun, lari. So, kita ada benda yang kita nak buat yang aku nak assign budak aku. Contoh budak kalau lari dekat kau jangan lari pergi kejar, kau slide je kan. Tapi bila dapat 10 arahan daripada untuk seorang budak 10
Yang suruh kau lari, yang sekejap kan suruh kau ke tepi, langsung suruh back apa semua. So budak tadi tak boleh nak ni. So aku ada juga cakap dengan parent yang kita kena ni. Cakap kau nak sorak dia lari, go okey kan. Tapi kalau kau bagi arahan spesifik suruh lari ke tepi ni. Sebab touch kita ada tactical juga sebenarnya. Dekat line 7 tu kita punya tactical tu macam kita nak curi dia punya offside. So kalau kau lambat back kita pergi and then try kalau dia touch tu tak kira sebab dia offside. So aku nak buat benda-benda macam tu. Tapi bila dia dapat arahan daripada macam Rat cakap kan, budak jadi blur tau kadang. So baik tadi bagi aku macam aku cakap as a coach aku takkan marah waktu game. Sebab waktu game budak enter macam Rat cakap kan, budak kan daripada 12 tahun kau expect apa kan daripada. So masa game kau marah parents? Tak boleh juga kan. Tak makan tu. Tapi adding on to that, parent, coach, management semua kena, you have to know your line lah. Don't ever step over the line lah. Kau punya role as a parent, bila kita respect each other lah. Coach bercakap, kita dengar, bagi peluang dia cakap. Bila kalau kata parent betul nak cakap, find your own time. Jangan cakap masa coach cakap. Lagipun satu situation bila bukan nak sentuh lah. Any susukan budak ni kan, dia terlampau emphasize nak menang. Kalau kita tengok dia panggil long term development plan for the athlete, umur 10 hingga 12 ni fasa apa? You learn how to train. Ini fasa dia tak specialize lagi. So long way to go. Betul. Korang marah budak macam tak ada hari esok tu. Sebab kalau macam dalam sport science pun at that age dia multi development. Kau tak boleh suruh dia main bola gila-gila kan. Dia kau pergi swimming, kau pergi main snooker, kau pergi main semua lompat jauh. Ni kau dia multi development. And then bila dia dah masuk 14, baru dia ada pengkhususan. So that's how ni term scientific in terms of sport science punya ni kan. But itu adalah untuk kita delay burn out. Barulah budak tu boleh tahan lama main kan, macam sampai umur main lagi kan. So I think it's true. Sebab yelah kalau umur at that phase yang kau memang just nak belajar, kenal sports, kenal main dengan kawan-kawan team, tiba-tiba kau dah kena like really intense punya ni, dia akan lose interest cepat lah. Exactly 100%. Bukan apa, aku just apa yang aku tengok aku tak gemar, especially yang maki-maki lah at tepi tu. Ada yang siap ambil topi baling. Parents ni ke coach? Dia coach. Okay. Dia mungkin parent apa, tapi yelah dia marah dekat ref. Tapi dia punya reaction tu kat tepi. And of course and aku rasa kau setuju lah. You as a coach, apa yang kau react kat tepi tu, players kau akan tengok dan akan affect game, betul tak? Kan? And then moreover dia orang budak. Benda tu terkesan scar. Kalau kau jeling macam ni dia dah faham lah. Buat salah ni. Dia punya ni. Dia betul aku kadang ada coach pun ada je tu, aku jadi ref kan. Touch ni aku ingatkan macam santai lah. Bukan santai maksudnya, tapi aku lagi teruk macam ni. Tapi masa game tu lah, masa Selangor tu duduk ref kan. Sekali aku jadi ref, aku yang kena kepala otak kau. Aku beri Aku ustaz lah sial. So kepala otak kau ref, takkan nak bola. Parents? Tak, coach. Kan coach tu cikgu, aku pergi kan. Aku macam aku jadi jauh kan. Takkan abang nak tunjuk macam ni kat depan budak kan. Sebab bagi terus tu. Betul. Sebab aku learn daripada aku level 2 tau, level 2 referee. Dia level 2. Aku level 2 referee. Aku dapat tu masa NTL, National Touch League dekat UKM baru ni. So Simon dengan Victor yang ni dia level 6 lah. Dia yang malam tu aku course kejap-kejap, lepas tu besok 2 hari game tu dia akan evaluate lah. So, siapa yang layak akan naik level 2. So dia cakap dengan aku macam ni, kalau fans ataupun coaches ataupun management team kat luar yang bising-bising kan, dia bising, dia marking kau kan, kau jangan penalize orang. Kau penalize orang kat dalam padang. Dia cakap kita boleh buat macam tu. Contoh kau kena makin bodoh lah ref ni kan. Okay, kau pergi kat captain. Okay captain, awak punya coach maki-maki, so back 10. Back 10, saya penalty awak 10. Kalau 5 kali kau kena 10 tak dekat line try. Koyak lah captain kan. Dia cakap ada case bila dia buat macam tu, so captain tu pergi kat kau, kita nak main ni.
Koyak kita orang kan kalau kena. Padahal bukan salah dia orang. Dia orang nak main. Dia nak main dalam tu kan. Tapi bila orang luar bising-bising, rupanya kita boleh penilai. Macam Tapi benda tu memang happen lah. Aku yang kena kepala otak tu aku sedih lah sekejap. Kena bagi kepala otak kan. Aku dengar tak ada suara time tu macam. Tapi dia okey lah. Bukan kepala otak lah. Bukan lah. Mana lah. Otak dia Kepala otak enggak? Orang faham. Tapi tak, dia kadang coach dah berbalik kepada tadi. Aku sangat setuju yang time game memang kalau boleh budak-budak ni kita tak ni lah. Ya betul, actually benda tu yang kat mana pun. Apa macam kalau even as player kan, kalau coach tu cakap, kau bukan boleh ikut 100% dah pun apa benda dia cakap. Mungkin kalau kau bagi pinpoint, kau cakap point je macam a few things yang macam okay, defense cover up macam ni. Dah. Dia macam take note. Kalau kau lagi banyak lagi macam tu. lagi banyak lagi budak tak boleh proses. Lagi budak umur ni kan, lagi lah. Apa aku nak buat ni sebenarnya? Padahal budak tu boleh je main. Ya. Dia ada lagi satu aku pernah tengok yang aku sendiri tengok budak tu memang boleh main. Dia boleh handling, hantar bola, boleh control semua kan. Dia boleh side step. Tapi bila dia kena player daripada luar, aku tu kan macam makin teruk kau ni main. Sebab yang kat luar ni lari kan. Parents dia ke coach dia aku tak ingat. Tapi dia macam lari sana lari sini. Dia orang macam rasa dia pegang joystick macam. Kesian lah. Macam budak yang boleh main, dia tak boleh main sebab tu antara faktor yang ni lah. Saya cakap dengan Amir senang. Kita buat ni, kita bagi easy task je. Waktu aku macam tak ada nak suruh Caesar ke apa, budak tu bukan faham pun kadang kan. Betul. Training, bukan main lawak Caesar. Dalam ni satu haram tu kan. Okay, terima kasih diucapkan kepada Faufiq kerana sponsor kita orang Rugby Syndicate for this awesome jersey. Thank you Faufiq, and for those viewers out there yang dapatkan baju jersey yang kita orang pakai ni, boleh go to their website at faufiq.my. Okay Mijan, just nak tanya a little bit pasal sekolah tu kan, sebab dia macam sekolah agama. So macam mana nak penerimaan lah, macam mana penerimaan budak ataupun ada tak halangan? Aku rasa dari segi community juga, stigma sekolah agama. Sekolah agama ni patutnya belajar agama juga kan. Kenapa main rugby pula ataupun main touch kan? Dia macam ni, sekolah kita orang ni, dia sekolah integrasi tau. Sekolah integrasi rendah agama Jawi, Siraj. Nama dia Siraj Al-Alusi. Di KKL ada 4 dia total ada 6. Satu Putrajaya, satu Labuan, Keramat, kita orang Keramat, ada dekat Maisuri kat sini ada. Maisuri sini ada. Pantai Dalam dengan Kepong. So ada 6. Kantor studio kat mana? Begitu. Tak ada. Around here. So sekolah ni dia macam sekolah kebangsaan, campur kafar, campur dengan SRA. Dia compact. So budak akan duduk kat sekolah daripada 7.30 sampai pukul 4.30. Okay. So Macam masuk office lah. Okay, dia macam tak payah balik pergi sekolah agama. Dia terus direct. Cuma dia orang ada 2 kali rehat lah. Pagi duha and then tengah hari. So stigma dia, masa aku mula-mula nak buat rugby tu, parents macam betul ke budak perempuan ni nak main rugby? And then macam pasal kalau team lain kan, dia orang akan pakai tight, pakai tight dengan seluar pendek kan, ataupun memang pakai short je kan. Tapi kalau macam ni aku fikir kadang ada yang nak sampai jersey, perlukah aku buat jersey muslimah? So that thing tu macam stigma masyarakat. And then secondly, masa aku nak buat team ni, aku fikir kan, aku perlukan padang sebenarnya sebab aku main rugby. Aku perlukan padang. Tapi ada satu parents lah yang dia cakap aku, dia cerita pasal yang sekolah tak ada padang. Dia cakap tak ada masalah pun dia cakap kan, benda training ni kat mana-mana boleh kan. Tapi aku fikir sebab kau nak main rugby kan, so that thing kan. Dan kita orang punya kekangan macam cakap tadi, budak 7.30 4.30, lepas bila masa nak training kan. Budak lepek aku pernah ajar sejarah pukul 2 ke pukul 3 petang. Separuh tidur kan. Sekolah rendah dah ada sejarah. Sekolah rendah ada sejarah Kebetulan pula pukul 2 baru lepas PJ. Memang ngam lah. Sebab dia punya waktu akan ni tau. So PJ, kau lepas PJ kau terus belajar sejarah. Memang. Lepas tu dia apa, satu tu sejam ke ataupun 40? Sejarah
Dia sejam. Satu kotak tu. Satu kotak setengah jam. Setengah jam. So 2 kotak 2 waktu lah. Dua waktu tu sejam. Sejarah. Lepas ni PJ pukul 2. Aku pernah ajar tu macam sebenarnya kekangan kita orang ni dari segi training lah. That's why kita orang punya training seminggu 2 kali je. Itu pun sejam selepas waktu sekolah. Cuma 4.30 kamu budak perempuan ni kan nak tukar tudung lah, nak tukar baju kan. So kita orang punya training tak sampai sejam pun. Okay. Tapi dia ATM Ya, time. Sport Science Ya, sport science. tengah buat BJJ so. Oh. Nah, ini SEM 7 SEM 7 Sem 7 PJJ Ya, Syaklam. Salam. Sebenarnya aku banyak apply apa yang aku belajar dekat UiTM masa belajar tu. Aku buat dekat ni. Kalau kenal advanced conditioning Hanifah. Jawa. Yes. Dia aku banyak refer kat dia kat sebenarnya. Okay. Bukan banyak lah, aku tanya lah macam mana kita orang Padang ni. Kau buat je lah sebenarnya sukan kau rugby touch. Okay, apa yang kau ada dalam Elemen dalam tu. Elemen yang ada dalam tu. Speed. Okay, kau training je lah speed. Kalau training speed pun kau tak perlu pun ni kan. Sometimes kau boleh. Okay, agility dia cakap kalau ada. Apa lagi? Strength. Strength. Kau buat je benda tu. So aku apply. Untuk budak aku sebenarnya, sebelum dia orang awal tahun dulu, aku ada buat test tau. Deep test apa semua. Sebab aku nak tahu korang punya ni. Sebab sebenarnya berbalik kepada sport science tadi, data tu penting. Yes. So aku apply-kan benda tu. Apa yang aku belajar aku apply. Tu yang dapat. So aku tak, bila dah ada result tu, and then kita pergi friendly, even though teruk kan. Tapi aku back balik, aku akan bincang balik dengan Amir tadi. Amir macam mana je budak ni. Okay, ada improvement. So means that kita orang punya training tu berkesan. Inilah the process yang orang nak kata trust the process. This is it. Kita kena buat. So aku real life. dulu aku macam apa, nah, ni main je lah kan. Dulu kan zaman aku yang 2004 tu training kan, bangun pagi, kau jangan breakfast, kau mandi-mandi. Jangan breakfast. Ni coach yang ni lah. Keratung lah. Bukan keratung, ini yang bukan. masa MSSM lah, latihan pusat. Okay. Latihan pusat. Dekat Kuantan. Tu teknik Taman pelindung Tas lah, kan. bukan? Bukan dia teknik pelindung apa benda. Pelindung. Kan dia sebelah-sebelah kan padang dia besar ni. Kau Okay. kau lari dulu 20 round. Benda 20 round ni muntah-muntah kan. Baru boleh makan. Training tu yang masa tu mungkin lah tak ada. Ya. Lepas tu drill kau buat apa? Swing yang 7 orang tu kan pergi. Okay, patah balik swing. Dia tak ada Up and down. Tak ada sport spesifik yang apa yang kau nak sebenarnya bila kita ada sains sukan ni baru kita tahu sebenarnya all aspect tu penting, daripada strength, daripada agility kan. So sebenarnya back balik yang tadi pula development tu memang dia orang ni lah start daripada umur macam ni kan. Yang ni lah. So aku dengan Amir ni akan utilize every single space yang ada kat sekolah tu untuk buat. Kalau kau boleh swing kat sini, okay, buat swing kecil je. Kita orang betul lebih kurang dalam 3 kot takraw je yang boleh buat. Kecil, memang kecil kita orang punya space. So bila achieve something yang macam tu kan, macam sebenarnya boleh kan? Sebenarnya memang boleh, cuma kau nak dengan tak nak je. Dia punya ni. Aku pernah masa interview tu aku buat semua ni lah, ni all about rugby ni, about touch ni. Sebenarnya aku buat rimau dulu. Okay. Aku buat tim rimau, cuma this is my own opinion about rimau. Rimau ni dia tak ada spesifik. Faham tak? Contoh rimau, aku touch dulu tangan, kau still boleh swing the ball within 3 second ke 5 second. So every referee, apa kau punya justification untuk 3 second? 3 second tu ya. Kau mungkin lain, or referee ni mungkin lain. Dan dia akan jadi macam contoh, aku pernah kena ada satu game ni aku pernah kena Kau kena as ref ke apa? aku coach. Oh, okay. Diorang jadi diorang main lah. Budak aku lepas kena touch, budak aku macam dapat touch terus macam pandang terus passing. Kat long. Tim opponent touch pandang kiri kanan baru passing tak long. So faham tak? Long lebih daripada 3 saat lah. 3 saat ke 5 saat aku tak ingat dah. So aku macam start dari tu aku macam cakap main tak boleh main. Sebab kalau touch kau kena touch, kau kena stop, kau kena tahu lah. Terus kan. So faham tak? Dia ada clear cut. Dia tak ada grey area. So benda tu memang kalau kau kena touch, kau pass bola tu dia panggil touch and pass lah. So benda tu salah. So tu faham tak? Maksudnya aku nak yang something yang straight, budak pun clear. Betul. Kalau kau buat. Tu aku bukan main joke. Cuma aku cakap biar aku fokus dekat touch lah. Betul lah tu. Benda ni kalau kau tengok dekat social media, aku pun rajin dah baca-baca komen kan. Bukan memang kerja kau apa benda tu. MSSM touch budak berimau ni memang
every year benda sama. Isu benda ni lah, interpretation referee, yang mana consider law, mana consider tak. So MSSM masih rugby rimau masih lah. rimau, and masalah tu For still bawah 12 tahun ya. Bawah 12. Which aku rasa rugby rimau ni kalau diikutkan lah, I think they need to have a relook lah, tukar ke rebrand ke Main ataupun apa X-Rugby ke kan? X-Rugby ataupun ni apa nama kalau betul-betul tak nak contact ni lah tag rugby. T1 dia panggil lah. Ada satu T1 World Rugby. T1 ya. Itu kalau World Rugby yang tag rugby New Zealand lah banyak guna. Dia orang pakai tag Yang dapat tarik ah. So jap, dia sekolah ni dia start tim lelaki dulu ke tim perempuan dulu? Aku buat rimau tu memang lelaki, rimau tak ada perempuan. Oh. Okay, so aku dah malas. And I mean sekolah Siraj ni yang sama lah. Oh, okay. Aku stop dulu. And then aku pergi buat referee level 1 masa tu. Referee level 1 dekat Saint Selangor. So pergi, itu pun orang bayar 100. Cikgu Afiq. Shout out Cez. Aku tak nak pergi, aku cakap macam tu. Dan duit tak berapa ada kan. Malah pergi tu cakap, my normal account. Kau nak open? Dia bagi aku 100. Cakap, kau pergi bayar sekarang kau pergi. Sebab benda ni penting as a government ataupun cikgu untuk kau upgrade lah. Contoh kalau kau macam aku Jawi sekarang, di bawah Jawi kan, aku nak pergi ke KPM. Okay, benda-benda tu yang penting. Macam adding value lah sebenarnya kan. Cakap aku pergi je, benda ni bagus kan. So aku pergi. Start daripada tu aku kenal dengan TAKL lah, TAKL kan. Futoy apa semua tu. Aku kenal dia orang. Aku kenal Farisha. Farisha main 7 ni kan. Farisha tu aku kenal. Aku banyak dia cakap kau datang je Selasa malam dekat ISKL. Every night dia orang, every Selasa dia akan main kat situ. Start daripada tu aku macam explore rupanya banyak tournament yang ada dengan touch ni. Tapi masa tahun lepas tu dia start baru lagi lah, baru nak ada kan. So aku macam why not aku buat. And then bila aku survey tu punya tournament memang kebangsaan banyak kan. Banyak yang boleh offer kau CJ kebangsaan. So macam tak apa ni aku nak tolong. And then aku cakap dengan Mem, kita buat benda ni. Kita buat benda ni. Aku cari nama, ChatGPT membantu. Tu yang datang Rater Rescue lah. So lepas tu sebab sebelum tu tim rimau lelaki dah ada kan. So bila kau macam bukan merajuk, kau macam off jab, and then kau buat buat discussion dengan ChatGPT kan untuk mendapatkan nama tu. So apa yang terasa tim mana satu dulu? Maksudnya laki yang laki tadi tu terus jadi under 12 lelaki ke ataupun tak. Oh tak. Bukan stop lah. Macam dia orang tanya kat answer tak hantar. Atau aku cakap dengan Amir tu, kita tak hantar rugby tahun ni. Sebab first year aku hantar rugby, aku seorang. Aku seorang yang ni. Tapi teruk lah. Sebab rugby rimau aku baru belajar semua kan. And then second year dengan Amir ni okay sikit lah. Dia orang terkejut macam, weh Lucy, macam mana korang boleh ni kan? Macam mana boleh dengan tak ada padang kan? Macam mana korang boleh? Kita orang banyak menang lah time tu. Berapa? 5 game. 4 game ke 5? 4 game kita orang menang berapa? Cuma kita orang kalah try. Tak silap kalah try lah. Bukan kalah point. Kita orang kalah try tak silap. So kita tak proceed next stage lah. Tapi result tu cantik lah. Macam something yang daripada tahun lepas kau teruk. Tahun ni kan. Dia belum budak aku memang aku ambil daripada darjah 3. So dia punya boleh pakai lama lah. Kalau term dia sekolah mana boleh pakai lama kan. Tapi improvement tu yang macam aku tak hantar tahun ni. Ada a few yang call, kenapa tak hantar? Tak apa lah kena ni. Tapi sebab aku dah memang prepare team untuk aku fokus kat touch lah. Sebab Amin cakap baik kita fokus touch je. Sebab budak-budak pun dah ada kan. Budak-budak pun seronok nak main. Tapi parents lah yang membuatkan aku lagi seronok buat benda ni. So macam kau start last year kan. So macam tadi bila kita cakap tadi pasal support daripada parents kan. So tak ada yang macam stigma ke among the parents. Ada bukan dia bukan stigma macam aku sekolah agama tak. Stigma dia adalah patari you anak saya nanti. Rugby. Okay. Dia macam budak perempuan main rugby ke saya? Tu aku explain, aku tunjuk video yang tengok YouTube, tengok FIT petas kan. Aku buat Google Meet tau. First batch tu aku buat Google Meet, aku explain 100%. Aku cakap pertama yuran sekolah takkan bayar. Yang kedua kita bukan based on sekolah. Sebab aku buat bagi niat aku nak benda ni out from school sebab aku nak libatkan parents.
Dan bila kita libatkan sekolah ni, aku tak nak nanti ada cakap-cakap asyik budak rugby je. Asyik budak rugby je. Aku tak pakai at first ada je parents, kenapa tak pakai duit PIBG minta? Tak nak. Ada hasil baru kita minta. Kalau aku minta sekarang mungkin tak dapat. Sebab orang kan, kau tim apa kan dengan main rugby kan. So aku cakap dengan Mel, kita kena buat benda ni. So aku buat Google Meet, diorang semua setuju kan. Aku bagi tahu yuran apa semua parents kena collect. You have to collect. Ada seorang hamba Allah telefon aku hari Jumaat, aku ingat lagi dia telefon Amir. Sir, nak bagi duit ni. Duit apa? Sponsor untuk tim Rattle. Apa ni? Amir tak ada. Kebetulan aku kat sekolah, aku kat rumah, aku pergi. Datang, dia bagi sampul lah. Dia someone macam, aku tak tahu siapa. Kan? Dia datang dengan driver. Bukan parents. Bukan parents. Oh, okay. Aku tak tahu dia dapat nombor daripada semua kan. Dia datang, sir, ni. Dia bagi satu sampul. Aku terpaksa panggil GB sebab bila melibat duit daripada kerajaan ni kan. Dia cakap ni memang sumbangan daripada ni. Aku panggil guru besar lah. Bila ada guru besar, benda tu nampak formal lah. Kalau aku kira-kira 2,000 lebih. Boleh kepada hamba Allah tersebut, terima kasih. You are one of the reason lah kita menang tu. Betul. So aku kira-kira kan, banyak ni kan. So aku dah set, aku nak beli barang, aku nak beli jersey apa semua kan. Aku pakai duit tu. Ada hamba Allah tu yang ni. Tapi kita orang memang ada masalah jersey daripada dulu. Daripada first month dulu. First month kita orang join AGTR. Yes. So ni jersey tak siap. Jersey tak siap ke jersey salah print. Kita orang pinjam Empress, terima kasih Empress. Empress kita orang pinjam jersey dia. Kita orang jersey pinjam. Punya jersey pinjam tu standard lah tu. Pinjam jersey. Aku telefon sign. Kau ada jersey tak? Ada, kebetulan kita mau buat jersey baru. Dia mau buat jersey baru kan. Ada satu set ni, pakai lah. Pergi ambil kan, tebal muka saya, aku pinjam dia sana. Budak aku pakai. So, kenapa kita orang pakai jersey sekolah lain? Pakai lah. Aku, first tu, kita orang pakai jersey Rimau. Kita pakai jersey Rimau. Pakai, siap kau. Ayah je lah dulu kan. Ini je ni, dia macam mak-mak cakap, bapak-bapak cakap dengan anak, ni je yang kita ada nak. Syukur lah. Ni je rezeki kita kan. Tapi satu lagi macam sponsor tadi kan. Tapi aku kena give credit ke social media Rattle Rascal. Diorang aktif tau. Diorang update training kau semua. Kita team rival daripada tengok kat mana diorang training kan. Kita tengok lah mana dia constant ini. Social media siapa buat? Social media tu independent. Aku yang create. Tapi aku backup parent. Ada seorang parent ni. Okay, parents ni dia daripada bagusnya dia ni, mula-mula dulu dia yang ke depan. So, aku bagi tahu kat group, I need someone yang boleh tolong manage duit. Sebab aku tak boleh, duit tak boleh masuk akaun aku. Kalau tiba-tiba banyak, masak kan. Itu dia cakap dengan dia yang datang ke depan cakap, ada tak air orang? Tak ada. Tak apa, saya tolong lah. Dia cakap, tolong dia yang collect apa semua, dia yang buat. Aku bagi terus password dengan ni. Puan ni Kak handle lah. Dia yang buat semua. So kalau korang tengok IG Rattle tu, video ke apa semua dia buat. Tapi ada certain juga Amir yang tolong kan. Empress situasi kita orang tiru dari segi yang pasal makan tu. Tang tournament friendly mesti kenyang. Sebab 2-3 seminggu sebelum game tu apa lah, okay, mak ni bawa ni bawa ni. So kau dah boleh baca. Aku nak makan nasi lemak. tapi the real idea kita orang memang tiru SKS dengan ni. Betul kan? Kalau tournament memang. So tu yang kita orang cakap parents kan. That's the thing yang apa-apa tournament kita orang tak boleh, sekolah tak boleh supply makanan apa semua. Bukan tak boleh, kita boleh minta, tapi kita tak nak libatkan sekolah. Sebab tournament yang kita main banyaknya luar, dia bukan bawa KPM, bukan bawa MSSM. Sebab yuran pun keras juga. Satu game 400-400 macam open biasa. Okay, sekarang ni macam bila kau mention Rattle Rascal ni dia nak try step out daripada sekolah lah kan. Dia run as independent punya club kan. Dia ada berdaftar mana-mana ke buat pertujuan sukan ke for now ataupun for now belum lah. Cuma sebenarnya minggu ni yang aku baru nak panggil parents untuk buat. I see. Register ini sebab Empress nasihatkan aku, Usain nasihatkan aku, and then BD Pink Blitz tu pun betul aku abang kan dia datang cakap, bro, why not you register as club? Sebab aku sebenarnya
to be honest, aku sayang budak-budak yang champion ni. Contohlah habis sekolah, diorang akan sekolah tempat lain. So bila habis sekolah tempat lain, dia mungkin SBP ke, dia mungkin main dengan tim tersebut. Tapi andailah kata kalau aku buat kelab, ada game minggu ni, aku boleh je panggil diorang datang boleh. Sebab kita dah ada kelab ni, kita bukan target aku untuk nextnya, sebab first batch ni memang diorang last lah ni. Next year diorang dah tak ada lah kat sekolah tu. Tapi aku still nak diorang main, sebab bagi aku dia bukan nak claim credit lah, tapi kau bila aku nak tengok kau develop dalam game ni yang ni, sebab touch dekat FIT ni, kalau kita ikut FIT ni sebab ada World Cup tau. Ada NTL, ada pernah main kat Malaysia kan? Kat Putrajaya. So itu antara thing yang aku selalu cakap dengan parent. Tengok ada World Cup, Malaysia pernah jadi ni. And then result Malaysia pun not bad kan. So aku cakap benda ni boleh pergi jauh sebenarnya, cuma dia belum berkembang. Tapi sekarang dah STF dah letak satu level yang high. So kalau every year boleh buat tournament macam tu, macam tak nak kontak. Shout out to the Selangor Taj lah. They set a standard very high. Benchmark aku rasa other association susah nak beat lah. Daripada, sebab kita banyak kan, Mijam mungkin boleh support statement aku lah. Dia ada tournament yang sanction by FIT, ada tournament yang tak. So tournament yang tak ni kita boleh tengok lah timing wise memang lari 1 jam 2 jam. FIT ke MTA? MTA. Sanction by MTA. So yang tak sanction ni selalu macam tu lah. Rule tak standard. Ada yang back 5, ada back 7 tak standard. Timing wise lari kan. Organisation of the tournament itself pun nampak berterabur kan. Tapi bila STF buat ni memang it set a very good benchmark for all the organisers out there lah. Sebab aku tengok yang press conference tu macam, uish, mana ada press conference, aku pergi kan. Aku pergi sebab aku nak feel tu. Tu yang cakap, kita kena champion ni. Tu macam lain lah dia punya ni dengan management. Sebab aku pun ref untuk tournament tu kan. So semua lah dengan dia punya sekali jalan, semua padang jalan serentak, timing tu which is good. Even though ada je isu macam orang datang tak puas hati dengan referee kan. Tapi benda tu Amir boleh diorang boleh settlekan at that time. Benda tu mesti ada. How perfect benda tu, how good pun mesti ada punya kan. Takkan kena kepala otak kan. Ya, STF tu aku pun nak tambah sikit. I think sebab aku punya team, we came in as media kan. Kita handle media from live streaming, betul, kita handle media mainstream media, kita distribute press release apa semua. And masa tu I think why aku rasa kita boleh bekerjasama Big Belly Media dan juga Selangor Touch Association Touch Association Selangor ni is because kita share the same mission. Kita share yang okay lah, apa tu tak ada kata sekadar nak organize tangkap muat, tak ada. Dia nak buat betul-betul. So macam kita orang pun ada dalam mindset kita nak buat something. Sebab tu harga kita orang buat live streaming mahal. So bukan biasa-biasa, sebab kita nak buat betul-betul. Kita nak pakai equipment yang boleh harap kan, bukan boleh equipment tu boleh apa tu tiba-tiba tak ada sound lah. Tak lah macam kau cakap itu lah, kru tu semua crewing kan. pun apa tu yang experience. So benda-benda macam tu lah. And macam press conference itu keluar bulletin utama all the major mainstream media. Apa arena ke boleh tak? Astro Arena. Yeah. So macam aku macam bangga lah. Betul-betul that is the thing yang benda tu orang tak nampak tau. Tapi penting tau sebenarnya. All those small things contribute not just to the coach or referee, to the players kan. At that young age kau dapat rasa benda tu kan, dia buat kau rasa nak involve lagi kan. And also tahun ni ada PC? Piala Agong? Tahun ni? Tak ada tu. Tak ada. Tak, aku tanya. Tak ada. PC yang aku pergi PC is corporate rugby lah. Corporate rugby lah. Corporate rugby memang proper. And then
Piala Agong normally arena lah panggil. Kalau dah nak semi final, then adalah masuk Nadi Arena. Macam tu lah. Itu bukan kalau masa main draw tak ada tak ada managers meeting ke? Tak ada masa draw tu lah, tapi dia tak adalah macam press conference yang macam dia bukan proper event. Tapi yelah, one thing apa tu, benda-benda macam tu perlukan duit lah. Probably sekarang macam kita bincang lah, MR probably going through a phase lah, which sponsor. Sponsorship lah. Sponsorship, duit lah, duit. Basically duit. Benda tu semua duit. Whereby it's something that they need to sort it out lah. Something that they need to sort it out. But it's life lah kata kan. Sebab kalau yang back balik STF tadi, dia punya organisation tu, penganjuran tu memang baik kan. Tapi sekarang MTA baru ambil SU So aku mengharapkan, I hope that dia ada something yang untuk tahun ni, tahun akan datang bila dia pegang tu ada something yang sebab aku ada je komen dekat NTL kan dia bagi form isi feedback kan. Aku cakap je sepatutnya NTL ni kau kena ada live tau. Yang paling penting sebab orang tak tahu kan benda ni. So live tu memang penting kan. Sebab tu aku pelik macam ni STF boleh ada live tapi NTL tak ada kan. Ni honest opinion aku cakap je kat situ. So kita nak mendedahkan benda ni. Kau cakap lagi sekali kat sini. Yelah, aku rasa dari segi media tu pun bukan saja mendedahkan sukan tu juga, tapi kau nak mendedahkan sponsors kan. Macam yang mana-mana team yang ada sponsors kan, dia nak whatever exposure yang dia dapat tu is dia panggil PR value. So PR value tu akan effect lah that particular sponsor kan, whoever. Tak kisahlah apa tu impact tu besar ke tak, but dia nak tengok dia punya ROI tu mana. Okay, duit dia aku bagi 2,000, aku nak tengok duit keluar kat mana aku punya brand kan. So benda yang tu kan, apa yang kita bagi balik dekat ROI, return of investment, itu simple je. That's why aku rasa live streaming sekarang ni is a very important component lah of a tournament lah. Tak kisahlah mana-mana tournament, rugby big touch, of course bola sepak bersama. Bola sepak pun sekarang kalau cakap pas main dekat EV Arena pun ada live streaming pun kan. Friendly dia paksa, of course lah, kamera yang bukan yang broadcast punya quality kamera, but at least ada kan. At least ada. Penting benda betul live. Masuk kat YouTube tu terima kasih. Aku tengok banyak kali tapi the moment aku tengok balik sampai drop off tu macam, this is what I got after 1 year. Macam bangga kepuasan lah. Betul. Dia talk about winning ni, bila menang ni dia ada satu kepuasan. Aku sebenarnya aku nak bagi budak-budak ni rasa apa itu kemenangan yang kau buat sendiri. Hard work kau, especially untuk generation yang sekarang ni, you nak tunjuk yang you have to work for it. It's not entitled for you, so you have to work for it. Aku kalau habis training aku akan cakap kau kena buat betul-betul. Sebab apa? Sebab kau semua benda tak lengkap. Kau sekolah kau ni tak ada apa kau. So kau nak tunjuk kat mana? Kat Padang lah kau tunjuk. Kau kena buktikan. Kalau kau tak tunjuk aku, kau tunjuk kat parent kau. Kau kena tengok parent. Aku akan budak-budak ni, aku akan motivate dia macam, kau tengok parent kau sanggup tunggu sampai malam pun. Aku kalau training contoh aku pergi yang kat Padang. Ni sambil pejam mata tak? Budak-budak. ada lagu. Dia makin budak aku kalau pergi Padang aktif kan. Sebab dia tak ada Padang. So kat Padang mana yang macam malam, bila malam? Aku pernah pergi kat Padang depan sekolah tu. Okay. Aku pernah kenal lawa. Sedih dia kenal lawa macam tak boleh main kat sini. Aku budak pun nak main kan. Tapi dia cakap, aku tak salahkan dia sebab dia bekerja dan itu hak dia. Tapi aku sedih. Aku macam, kenapa budak ni nak main kan? Tapi excuse dia macam tak boleh bang ni. Aku macam, aduh, atau aku try pergi dekat Padang ni. Tu Padang apa? Padang awam yang depan tu. Dia so dia tak bagi main, tak bagi pakai boot sebenarnya. Yang ada. And then dia cakap sebab kita orang macam pakai jersey sama, so macam kau ni team, so kau kena bayar. Tak aku nak bayar. Padang awam kena bayar. Tak, Padang tu kita boleh sewa. Yang depan sekolah aku tu kita macam boleh sewa lah. Lepas tu
Aku cakap kita tak boleh, kita ni cari padang tau. Kita pergi cari, aku pergi dekat AU2. AU2 situ Kobau situ. Tak ingat lah situ ada. Toilet semua situ. Aku pergi situ malam lampu kurang kan. Sebab aku tak boleh buat training petang yang macam lepas balik sekolah. Kau pergi tak sempat dengan depan itu dengan jam kan. And then aku jumpa Abang Pian Selangor. Abang Pian cakap, kenapa kau tak pergi dekat Permata dekat Melawati kan. Okey lah, Permata tu okey. Aku try main kat situ sekali ke 2 kali training, and then kita orang pindah dekat Panai Indah. Depan bomba kan. Cuma tak ada rumput je lah. Cuma tak ada rumput, tapi lampu memang cerah. So aku pindah situ. Memang parent ada cakap kan. Aku cakap win-win situation dia adalah tempat ni selesa yang cerah, tapi korang jauh sikit. When most of the parent ada yang duduk Setiawangsa, ada yang duduk belah Keramat apa semua kan. So dia orang jauh sikit kan. Rumah aku dekat lah. So untuk training pula kan, macam kau cakap tadi, jauh sikit daripada parents rumah budak-budak tu. So macam parents macam mana diorang untuk attend, bawa anak-anak diorang untuk training tu? Dia untuk datang tak ada masalah. Cuma kalau malam ni kadang diorang ada tuition. Diorang ada tuition kan. So yang tak datang tu memang aku tak pernah dapat complete set. Okay. Sebelum tournament tu aku tak pernah dapat complete set. Kalau ni ada yang ni tak datang, yang ni tak datang, yang ni tak datang. So aku macam tak apa, at least kau datang. Even though hari ni dia datang, besok dia tak datang kan. Tak apa lah. Kalau excuse dia biasanya tuition lah. So tuition aku pernah cakap dengan Amir. Sebab tu aku buat training lepas waktu sekolah. Sekarang dia, kita buat team ni. Aku tak nak kacau langsung waktu sekolah budak-budak ni. Sebab akademik sukan is sukan. So aku nak benda ni separate. Aku tak nak kacau. Cuma aku cakap Amir, seminggu sebelum tournament baru aku akan guna waktu sekolah. So kita ada training pagi sekejap ataupun kita ambil masa, kan budak balik 4:30 kan. So kita start dalam pukul 3. So kita ambil masa, tapi dengan izin guru besar. Akan jumpa guru besar, akan jumpa GPK aku bagi tahu okay, kita nak training ni sebab nak dekat tournament. Okay, lulus. Sebab aku memang tak nak kacau waktu belajar. Sebab budak aku ada juga dia lah bola baling, dia lah bola tampar, dia olahraga kat sekolah. That's the thing. So bila yang lain ni MSSG memang akan training waktu sekolah. So, kadang sehari tu macam seharian kau tak masuk, aku tak nak kacau benda tu. Dari thing aku tak nak kacau sebab kau pergi sekolah memang kau nak belajar. Aku tak nak jadi macam aku. Aku tak nak kau kena masuk sekolah macam aku tak. Okay. It's a good lesson lah. So just a little bit more aku nak tanya. Aku sebab kau cakap kau ambil part-time degree sport. So adakah kau ambil tu sebab kau nak menambah ilmu kau untuk develop ke, ataupun kau ambil macam minat untuk diri kau? Ni government staff kan. Aku grade lah. Aku nak naik grade dan naik gaji sebenarnya. Okay. So aku apply UM tau. USM sorry. Aku dapat USM. Aku belajar USM setahun PJJ. Dapat sejarah. Okay. Kau sejarah sejarah. Aku belajar sekali, aku tengok dia punya ni. Kau kena belajar sejarah US, sejarah Cina. Aku macam apa benda kan. So aku tak luar. Aku apply 2. Tapi aku memang nak ambil sport science pun. Tapi sport science lambat keluar result ke macam mana. So by the time aku dah dekat USM setahun tu, aku apply lagi sekali di ITM, dapat sport science. Aku berhenti USM. And then secara tak langsung lah dia involved dengan rugby ni. Tapi sport kan, sebab aku masa dia cerita dia berasal ni masa interview aku nak masuk sekolah tu, nak masuk kerja government ni. Ada seorang interview tu lah, dia daripada Jawi lah, dia daripada Jawi, Alif Iqbal nama dia. Tanya aku kan, dia tengok sijil aku kan, wish Rabi nombor 3 MSSM. Nak masuk kerja? Tu claim yang 2004 tu. Aku bawa sijil semua sebab masa interview kan. Interview bawa semua sijil tu. Betul. Kan dia mula-mula psikometrik. Aku dah lulus, interview, aku bawa semua sijil. Aku bawa sijil MSSM tu, dia tengok, wih nombor 3 MSSM. Kau memang main rugby sukan lah, betul. Dia cerita-cerita, kalau kau ambil kau, boleh tak kau ubah Siras ni jadi, boleh tak kau achieve something? Boleh. Okay. Interview kan. First soalan dia Labuan sebenarnya tanya kan, kalau kau hantar kau pergi Labuan kau nak? Boleh tak, masalah. Okay je semua. Sebab interview kan. So bila dia tanya pasal sukan tu, cakap boleh kan. Sebab masa aku masuk Siras tu baru 2 tahun ke 3 tahun lah, aku tak ingat. Tapi
tak ada sukan. Kita bayar, dia ada bayar yuran gabungan dipanggil untuk melayakkan sekolah ni join MSSM. So ada bayar yuran gabungan. Kalau kau tak bayar tak boleh join. Even though sekolah itu kerajaan, Jawi ni sekolah bawah kerajaan, bawah Jawi, tapi kalau term KPM dia tak panggil kita orang ni sekolah swasta. Faham. Sebab kita tak join dengan dia, so kita kena bayar yuran gabungan tu. So ada dulu cikgu tu hantar bola, cikgu kena bantai. So aku masuk tu, aku cakap dengan Ustaz Sobri tu, sekarang dia GPK Core lah, cakap kita kena ubah. Aku nak sekolah ni ada something yang orang cerita. Aku nak benda ni, bukan sebab aku nak nama, tapi aku nak naikkan. Faham. Basically apa yang kau cakap masa interview tu lah. So aku cakap aku nak sebab apa, dalam KL ni banyak persaingan. Cuma aku tak nak sukan yang mainstream macam bola. Kalau kau hantar, confirm lah. Sebab kau nak main bola, kau perlukan padang yang proper kan. Betul. So aku cakap tak boleh, kita kena fikir something. Aku buat takraw mula-mula sekolah tu dengan olahraga. Takraw kena bantai juga. Atau aku buat second year tu baru ada buah kena nombor 3 negeri. Kau kena terima kasih cikgu yang tarik baju kau merah biru. Cikgu Syakari. Betul lah. Tapi kau punya calling lah rugby ni. Tak ada sukan lain. Tu aku macam aku nak avoid daripada rugby ni, tapi terjebak juga. Aku dah tak semangat dah sebenarnya time tu. Tapi Amir Farhad tu masuk. Jadi sekolah ni ada rugby Dia tengok ada bola rugby kan, dia masuk bilik sukan. Aku bilik sukan lah. So sekolah ni ada rugby ada. So, aku tengok kau main rugby main. Dia main sekolah apa ada aku lupa. Main kau sekolah main. Dia SPP ni. Aku tak ingat lah apa nama dia dekat belah-belah Hulu Selangor. Bukan Semacur. Dia bukan Kuala Selangor apa? Kuses kan? Kuala Selangor tak tahu dia sorry meh. Aku dah ingat tadi. Dia datang, dia cakap dia memang main rugby kan. Lepas tu dia tanya. Tu yang aku bawa rugby, yang aku bawa rimau mula-mula tu dengan dia first time tu kan. Tu yang waktu bincang balik aku tukar. And then baru aku ambil level 1 coach dengan dia. Coach yang memang aku ada certified memang daripada FIT lah. So pergi dekat Heavy Arena. Dia yang dapat kan. So the idea tu lah. Aku memang nak merubah cap ni. So sekarang kita orang punya ni not bad lah. Bola baling okey. Ada nama lah, bola baling, bola tampan, bola jaring. Sebab aku pernah mula-mula awal tahun tu, baru lepas sem berapa kan, belajar pasal coaching apa semua kan. Kita buat satu ladap lah, kita panggil ladap, latihan 6 bulan, panggil cikgu-cikgu coaches. Ladap cerita how to be a coach apa semua. Trainer lah. Sebab ada ilmu tu kan, aku guna. Tapi betul lah, back to sport science dia. Ada orang tak support pun sport science ni kan. Tapi aku sebab betul. Hanifah nak cakap aku, kau ambil sains sukan ni, kau kena jadikan diri kau tikus makmal. Kau kena buat kat diri kau. Kalau kau dapat hasil tu, baru kau boleh cerita dengan orang. Betul. Sebab kalau kau cerita sembang-sembang orang, kau tak boleh makan ni, tak boleh makan ni. Tapi kau tak pernah buat pun lah. Macam training kan, strength. Dia cakap kau kena buat lah. Itu lah, balik pada tadi, achievement STF ni ada satu level ni lah. Dulu orang tak pandang pun. Bukan tak pandang aku ni cik. Tak ada. Tak, orang macam apa yang kau nak cuba buat kan? Aku cuba keluar daripada sukan yang mainstream dengan buat FIT, dengan buat touch ni. So benda tu different lah. That's why bila cakap sekolah agama main rugby, aku punya hashtag dulu no feel no problem. Aku punya first ni aku cakap tak ada padang. IG dia pun tak ada padang bukan penghalang lah. Kau boleh je walaupun tak ada padang kan. Nak seribu daya lah. Dive atas kot hijau kan, balik koyak-koyak besok. Itu nak belajar dive kan. Tapi tu lah. Tapi sekarang aku dah tukar. Kita orang pakai train by coach, powered by parents. Parents lah tu. Ada kaitan dengan GPT ke tu? Tak ada. GPT yang mula-mula. Last question. Aku not much of a question lah. Dia lebih pada harapan lah. Aku harap kita community touch je kita. Aku ada anak yang main touch. Tu dia. So a lot of things can be achieved kalau kita collaborate lah. Kita dekat dengan sekolah ni kan. So why not work together?
it's a growing sport, kan. Rugby should be threatened by it lah. Kalau kau tak buat kalau tak buat something, memang slowly people will migrate to touch lah. Sebab it's less contact, it's safer, kan. It goes both gender pun dah ni kan, dia lagi friendly lah compared to Ada mix pula kan. Ada mix lah. So hopefully we can work together lah after this. Pendaftaran BJS pun kau pun tengah nak buat ni. So kita boleh Kita kelak sama. Tapi betul, SKM memang banyak sangat tolong. Dan TAKL lah, TAKL bawa Futoy. Sebenarnya to be honest lah, kalau kita buat friendly, ref ni most of the ref memang players tau. Kalau budak-budak bawah 10 tahun apa kan, dia orang akan stop the game, bagi tahu adik ni salah, that's the thing. Itu baru betul. Kau buat friendly at the same time Mengajar. ref yang mengajar. Itu yang budak ni faham. Kalau tak ni pegang bola lari. Actually I want to agree lah apa kau cakap ni. Kalau rugby tak careful lah kan, kalau katalah touch ni ada professional league ke apa ke, there's a pathway lah. Basically being a player, there's a pathway, or rugby will be in trouble lah in this country. However, so to see a professional touch league, it will be some time in the future lah. Will take a lot of time in the future lah. So aku tak rasa will happen anytime soon. But yes, aku nak acknowledge that is a threat to rugby lah. Definitely lah. Syah. So aku harap lepas kau berhenti je player ni. Tapi ramai Kau kena jadi coach yang berwibawa. Boleh, insyaAllah. Anyway, I think it's a great discussion lah. Get your insights. Thank you very much, Mi, for coming to. Jangan cakap kat mana kita punya location studio. Nearby. Banyak aku hari tu aku belajar something pasal korang sikit lah. Tapi hari ni aku dapat tahu lebih banyak tentang Rattle Rascals, and we wish you guys as parent, you as coach, all the best, and hopefully your charges, your kids can go further lah, insyaAllah one day. So again, don't forget to like, subscribe. Lepas tu ada bell button kat bawah tu, turn on juga dekat Rugby Sedikit Podcast. Hope to see you again in the next one. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh and goodbye.